kita cinta kepada ahli keluarga kita, tetapi ahli keluarga kita hanya ada dengan kita apabila kita mati nanti, hanya ada di atas saja. Dia orang boleh ingat kita pun tak berapa lama, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tahan paling lama pun setahun ke 2 tahun macam tu lah. Lepas tu diorang lupalah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi ada yang mengingati kita, iaitu Al-Quran yang kita bawa masuk di dalam kubur sekali. Al-Quran yang kita amalkan ketika kita hidup, Al-Quran yang kita sentiasa baca, Al-Quran yang sentiasa kita ingat semasa kita hidup. Al-Quran itulah akan temani hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seronok apabila kita ni nak diazab oleh Allah. Betul tak? Kita ni banyak buat dosa. Apabila kita nak diazab oleh Allah, Al-Quran lah yang akan lindungi kita. Dia beritahu simpulan ni, masa hidupnya